Lama pun cuci sendiri. Dalam-dalam pun cuci lah. Ni baru cuci luar dalam. Ini kira okey lagi tepi-tepi ni. Tadi tu habis ni semua dalam ni. Dashboard apa semua. Door trim ni semua dah cuci. Air pun ada lagi. Kan nampak macam baru sikit. Ya, kereta pun kalau tak ada orang nak lagi ni, pakailah dulu. Kereta pun okey, boleh jalan jauh apa semua ni kereta ni. 1000cc, minyak jimat. Kereta ni, minyak jimat. Itu yang paling penting. Musim-musim subsidi dah habis dah ni. Aduh, 300 liter setengah bulan je pakai. Habis licin. Puas hati tak dalam? Ni seat semua dah cuci dah adik. Cuci gitu lah. Ada je mesin kat rumah pun. Nampak dashboard dia. Oh, sedap sikit tengok. Belakang tengok bersih tak? Ini macam baru orang panggil cuci. Lepas tu kapet lah. Kapet tengok hari kalau panas sikit kita water jet tu lah. Ada je water jet pun. Oh ni orang tengok apa benda ada kesan tapak tangan lah. Kesan hitam-hitam lah.